Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebagaimana kita maklum, kita telah berada di awal bulan Syawal, 1 Syawal. Jadi sebagaimana kita tahu, sepanjang sebulan bulan Ramadan kita berpuasa, kita telah dikekang dengan berbagai perkara untuk menjaga puasa kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sempena bulan Syawal yang mulia ini, awal Syawal yang mulia ini, kita tahu bahawa dalam awal bulan Syawal kita ada perkara-perkara yang perlu dilakukan sebagai mengambil berkat daripada bulan Syawal itu dalam perkara-perkara sunat. Yang pertamanya, apabila kita bangun pagi, di pagi yang Syawal, kita mandi dengan mandi sunat Aidilfitri. Kemudian kita memakai pakaian-pakaian yang baru, ataupun kalau tidak ada yang baru, pakaian yang terbaik yang kita ada, dengan kita memakai dan juga dengan kita memakai juga wangi-wangian untuk menyambut hari raya ini. Kemudian kita disunatkan untuk menjamah sedikit makanan sebelum kita pergi menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid. Kemudian kita bermaaf-maafan sesama keluarga kita, dan kemudian kita pergi ke masjid dengan kita menunaikan solat sunat Aidilfitri. Kemudian apabila selesai, kita pergi jalan lain, kita balik jalan lain. Itulah perkara yang disunatkan sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa, sebagaimana kita tahu bahawa apabila masuknya diumumkan 1 Syawal, diumumkan masuknya hari raya Aidilfitri, kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kemenangan kita menghadapi cabaran dan dugaan sepanjang sebulan Ramadan, untuk kita merayakan kejayaan dan merayakan perasaan kita, melepaskan perasaan kita telah menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.